Ya. Negara ini negara madani. Tak banyak negara yang saya tahu yang ada rancangan, memang ada CSR sikit-sikit. Tidak ada yang dirancang cara teratur begitu. Ya. Sejati madani hampir setiap kampung negara kita. Cecah peringkat awal 1 bilion ringgit. Ya. Kampung angkat madani. Dan sekarang sekolah angkat madani. Di mana syarikat-syarikat dan pegawai tinggi turun ke bawah untuk menyantuni mereka dan cuba meringankan beban mereka. Ini sangat bermakna untuk naik taraf kemudahan dan bantu anak-anak belajar dengan lebih baik. Terima kasih kepada KPM dan juga JPM atas sumbangan yang telah diberikan. Antara projek-projek yang telah ataupun sedang kami jalankan sekarang ini ialah naik taraf bilik sains, naik taraf pusat sumber sekolah, naik taraf makmal komputer, serta naik taraf infrastruktur landscape. Serta penyerahan yang terakhir ialah penyerahan 20 tablet kepada 20 orang murid. Mewakili semua guru daripada dan juga warga SK Pasangan mengucapkan ribuan terima kasih dan sangat berbesar hati kerana sekolah kami telah dipilih sebagai program sekolah angkat madani, yang mana sekolah angkat madani ini merupakan satu inisiatif madani kerajaan bagi meningkatkan pembelajaran dan juga pentadbiran sekolah yang telah dipilih sebagai sekolah angkat madani. Alhamdulillah, besarlah harapan saya dengan sekolah angkat madani ini dapat menaik taraf segala bilik khas yang ada di sekolah ini dan dimanfaatkan oleh semua murid serta memberi semangat dengan jitu sebagai titik tolak guru-guru bersemangat untuk mengajar di sekolah ini dan berkhidmat di sekolah ini sebagai warga pendidik, insya-Allah. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana memilih sekolah saya sebagai sekolah angkat madani. Saya dan kawan-kawan saya berasa sangat gembira apabila melihat beberapa tempat di sekolah saya seperti bilik sains, makmal komputer, pusat sumber sedang dinaik tarafkan demi keselesaan kami belajar di sekolah ini. Harapan saya kepada program ini semoga semua yang telah dinaik taraf ini dapat dijaga dan digunakan dengan bermanfaat. Kami amat menghargailah sumbangan sebagai sekolah angkat madani kerana sumbangan ini bukan sekadar wang tetapi simbol keprihatinan negara terhadap anak-anak luar bandar. Kami berjanji akan memanfaatkannya demi melahirkan generasi berilmu, berakhlak dan mampu menjumbang kepada masa depan Malaysia Madani.